Nina tak sangka tau, ayam cukai ni dari Nepal ni memang sangat sedap. Ya Allah, serius lah. Underrated gila kan. Tapi bahan-bahan ni memang senang je, memang ada kat rumah. Jom. Nina gunakan isi ayam kat sini, bawang putih, halia, serbuk cili, lepas tu black pepper, garam sikit, jus limau nipis sikit, gaul-gaul rata. Lepas tu teruslah letak dekat atas pan. Nina guna olive oil je lah sampai dia macam agak masak, cantik brown macam ni. Okey, kita letak tepi. Okey, untuk sos dia pula, ni nak akan gunakan yogurt kat sini lebih kurang 2 sudu, garam, gula sikit, kita gaul-gaul rata. Ini ni nak panaskan olive oil sampai dia dah panas, nak terus masukkan serbuk cili dan juga serbuk kunyit ni. Gaul-gaul rata, terus tuang dekat yogurt tadi, kita gaul-gaul rata macam gini. Awak ambil lah ayam tu. Sebelum kita tuang, masukkan kita punya bawang, cili sikit dan juga daun ketumbar. Kita tuang sos tadi. Ya Allah, lepas tu kan gaul-gaul rata macam ni lepas tu ada pula capati. Makan dah pula dengan capati. Ya Allah, sedapnya. Kau tak nak makan capati pun boleh. Nak makan tortilla dengan nasi pun boleh. Dah, itu saja tu kali ni. Nina dah bawa korang terbang dah kat Nepal kan hari ni. Bye-bye.